Di dasar laut yang indah, tersembunyi satu makhluk yang nampak tak berbahaya. Tapi hakikatnya, dia adalah pembunuh senyap. Kecil molek, warnanya kadang-kadang pudar. Tapi jangan sesekali terpedaya dengan penampilannya yang menipu ini. Inilah sotong cincin biru, salah satu haiwan paling berbisa di dunia. Ramai yang tak tahu, di sebalik keindahan ini, ada ancaman maut yang menunggu. Jom kita bongkar rahsia dia. Saat dia rasa terancam, atau bila dia bersedia nak serang mangsa, seluruh badannya akan menyala dengan lingkaran biru elektrik yang sangat menawan. Tapi awas, itu bukan untuk pertunjukan. Lingkaran terang ni adalah amaran jelas bahawa racun neurotoksin dia yang sangat kuat sudah bersedia untuk dilepaskan. Satu gigitan je, boleh lumpuhkan sistem saraf mangsa, menyebabkan kelumpuhan otot dan kegagalan pernafasan dalam masa yang sangat singkat. Dia takkan teragak-agak nak guna senjata maut ni bila perlu. Yang paling menakutkan, tiada penawar spesifik untuk racun sotong cincin biru. Maksudnya, kalau kena gigit, masa yang ada sangatlah terhad untuk rawatan sokongan pernafasan dan jantung. Mangsa boleh meninggal dunia dalam beberapa minit akibat sesak nafas. Jadi, penting sangat untuk kita semua tahu pasal bahaya makhluk ni. Terutama kalau korang suka menyelam atau aktiviti laut. Nampak saja dia. Jangan sentuh. Jangan dekat, biarkan dia hidup aman di habitatnya dan kita selamat.